Kenapa cakap slow-slow? Ha? Dia cakap macam Assalamualaikum. Patut cakap macam ni. Assalamualaikum Ayana. Datang rumah saya tak salam saya pun. Salam. Okey, cakap apa? Assalamualaikum Ayana Cuma. Ayana 2 bulan. Hai, Assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. Kita bersama Ayana. Kita nak tahu tak, kejap lagi tim Mami Hana dengan Duta Mami Hana akan datang dekat rumah Akil untuk melawat Ayana. Ayana, kejap lagi ada orang nak melawat awak. Awak tidur je tau. Okay? So, yang baru masuk, jangan lupa like video ni, subscribe, turn on notification. Ting 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 kakung. Okay, jadi ni first time Akil macam buat open house je. Korang tahu tak? Selama ni yang datang rumah Akil tak ramai, tapi kali ni macam ramai. So tara pam. Kita ada makanan lah sikit. Tak tahu lah sikit ke banyak. Kita ada Ilya juga. Lupa nak tunjuk dia makan dulu. Tara, kita ada Ilya ni sekarang dah malas dah buat YouTube. Jadi Akil nak tunjukkan makanan apa yang kita sediakan dekat sini. Sebenarnya ni semua makanan orang kahwin. Malam ni ada majlis kahwin dekat Dewan Kahwin Akilia. Jadi, wah, banyaknya. Ada nasi minyak. Okay, lauk orang kahwin sahaja. Ada buah, ada apa? Dalca kot. Sayur, yang ni pavlova, brownies dengan cream puff. Itu je lah. Lepas tu air panas dia tarik dengan air sirap. Lepas tu juga ada beli tara pam. Kat sana lagi satu lagi saja beli ekstra. Ada durian. Durian Musang King. Sebab Akil tahu sekarang ni ada musim durian, kita belilah durian. Sekejap lagi dia orang sampai, Akil akan tunjukkan dia orang. Tapi sebelum tu, kita tunjuk dulu produk Mami Hana. Wow, Akil dah siap settle, letak sini semua. Nanti dia orang nak buat konten juga kejap lagi. Lepas tu Akil pun ala-ala buat konten juga dah buat YouTube. So kita tunjuk barang Mami Hana yang Akil ada dekat rumah. Semualah macam collection dah semua ni. Okay, kita ada minyak wangi Scent Kit. Yang ini My Fuel. Yang ni yang terbaru punya. Korang tak nampak, ini 2 kali brain function. Yang ni lagi bagus lah sebenarnya. Ni yang terbaru sekali. Tak banyak lagi kita promote. So yang ini ada Gummy Mami Hana Vitamin C. Yang ini paling famous. Siapa tak tahu, tak nak kawan. Sebab yang ni ialah Excel Hana. Produk nombor 1 Mami Hana mestilah Excel Hana. Untuk apa Excel Hana ni? Excel Hana ni dia vitamin minda untuk anak-anak, bagi fokus. Lagi dia nak bantu juga anak-anak yang ada masalah speech delay, masalah tantrum. Okey, dah banyak dah ibu bapa yang bagi anak Excel Hana ni, dan diorang bagi feedback yang best sangat. Korang rugi tak try Excel Hana ni. Lepas tu kita ada juga Immune Booster. Immune Booster ni dia ada Tiger Milk Mushroom dalam ni. Bagus untuk siapa yang cepat-cepat sesemu, kekejap demam, kekejap sakit kan. Budak-budak kan immune system dia rendah. Jadi boleh amalkan Immune Booster Mami Hana. Lepas tu kita ada juga yang ni susu kambing atau perisa coklat ada. Cotton candy pun ada. Lepas tu yang ni yang terbaru, tapi sekarang ni sold out, tak silap Akil. Ni Gummy, surprise Gummy. Lepas tu last kali yang paling latest yang kita baru launching hari ni dekat rumah Mami Hana. Ini dia, My First Book X Bilal Nilofa. Ini Lofa dengan anak dia ya. Tu Mami Hana yang tudung pink. Ni anaknya Bilal. Lepas tu ada Ustaz Haris, suami Nilofa, dan Nilofa sendiri. Okay, so yang dah buka punya kat atas, ni belum buka. So macam tu dah ceritanya. Kejap lagi dia orang sampai. Okay, dia orang belum sampai lagi. Boleh? Abakil. Apa dia? Kalau anak Abakil kan perempuan kan? Maksudnya saya ada girlfriend lah. Yelah, awak ada girlfriend. Okay, so sekarang kita ada tetamu yang pertama. Kita ada Umar Amanda. Okay, duta kita dah sampai. Okay, tim Mami Hana yang lain belum sampai lagi. Jomlah masuk. Jom masuk. Ni rumah Abang Akil. First time datang rumah Abang Akil. Anda seronok ke tidak? Siap bawa ni barang ni. Rumah Abang Akil pun ada lah. Tak payah, jom. Jom masuk. Okay, mari kita masuk. Kita nak bagi Amanda. Buka pintu Amanda. Okay, buka sipar. Amanda macam baru balik sekolah sebab kita ada event tadi. Ini dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tuan Haji. So kita hari ni nak pergi dinner
Uyo. Abang Syah masak nasi minyak. Nasi minyak bermaksud Umar boleh kahwin. Orang kahwin makan nasi minyak. So Umar nak kahwin dengan siapa? Saif lah makan nasi minyak dia. Umar nak kahwin. Saif nak kahwin. Saif. Ya, Saif kecil lagi. Tapi setahu Abang Akil lah, Umar macam ada girlfriend. Mana ada, tak ada. Bukan Yang pasal kena-mena dengan Abang Haji tu bukan Bukan Tak ada. Tak adalah budak kecil mana boleh bercinta. So jom masuk. Assalamualaikum. Masuklah. Hai. Masuk. Okey, ni kita ada produk Mami Hana. Kejap lagi kerja kejap lagi kerja promote semua produk Mami Hana. Masuk dah kena kerja. Ini Daddy Umar Amanda. Okey, duta yang seterusnya Mami Syakila mana? Hai. Halo, kita ada siapa nama ni? Nabila. Hidayah dengan Saif. Hai Saif. Hai, Saif dah besar dah. Masuk. Okay, Mami Syakila ke yang drive? Siapa drive? Oh, yang tu Okey. Jom masuk. Kita ada Ayana. Masuk je sebab bapak dia dah tunjuk. Boleh tunjuk je Umar, tak payah nak sensor. Abang Hakim malas nak edit. Dia baru tidur, kejut je tidur. Cakap Ayana. Ayana takkan layan sebab Aki dah pesan dengan dia jangan bangun. Kenapa cakap slow-slow? Dia cakap macam Assalamualaikum. Patut cakap macam ni. Assalamualaikum Ayana. Bangun. Ayana, bangun. Ada tetamu ni. Apa ni suara? Ayana dia dah penat sangat. Kalau bising pun Ayana tak kisah dah. Okey? Biarkan dia duduk. Ayana dengan Saif. Okey, Saif nanti besar nanti. Boleh kawan dengan Ayana, okey? Saif. Kahwin? Astagfirullahalazim. Dia fikir kahwin je Amanda ni. So apa pandangan anda? So macam mana Ayana dalam video dengan depan-depan, apa beza? Nampak macam Saif suka je ni. Saif suka. Dia senyum. Alamak. Okey, Ayana sila menangis. Ayana nangis takutkan dia semua. Tengok dia nak buka. Jangan bagi saya pegang. Ya Allah. Saif jangan. Dia geram ni. Cakap dia bangun. Nampaknya Ayana ingat kau orang tua je suka. Budak kecil yang setahun Saif pun suka Saif dah setahun ke? Dah. Baru setahun. Baru berapa hari lepas? Happy birthday Saif. Happy birthday Saif. Dia tak faham apa birthday. So Saif nampaknya dia nampak muka Ayana. Kenapa Saif punya muka macam Umar? Sebab orang yang buat. Ke muka Saif ikut Umar ke Amanda? Umar masa kecil. Umar masa kecil. Orang cakap sebab dia lelaki. Kalau dia perempuan, dia nak kejut Ayana. Alamak. Marah. Kejap lagi Ayana nangis kita tak tahu. Mana duta Mami Hana yang seterusnya? Mana? Masuklah. Assalamualaikum. Masuklah. Tada! Kita ada Mami Syakila. Para papam. Masuk. Okeylah. Kejap lagi kita sambung dengan duta yang lain pula. Okey, kita ada duta Mami Hana seterusnya, Abang Haji. Hei Abang Haji, awak datang rumah saya tak salam saya pun. Salam? Okey, cakap apa? Cakap Assalamualaikum dulu baru boleh masuk. Abang Haji ni, Aki suka kalau Abang Haji berlakon jadi Fauziah. Ya, Abang Haji kalau berlakon jadi Fauziah memang best. Kan? Abang Haji nak makan tak? Abang Haji ada macam-macam ni. Makanan macam-macam ada. Jemput makan. Okey, kita ada tim Mami Hana, Encik Amir. Ya, Encik Amir kita ada fit. Kita dah display siap-siap supaya fit senang nak kerja. So buat live terus, okey? Video aku sampai okey mana? Betul. Masuk. Hai, masuklah. Jangan segan-segan. Terima kasih. Daripada siapa? Mami Hana. Terima kasih. Kita main unboxing terus nak? Nak? Malah.
tu ada botol susu. Okey, kita ada bos. Bos, salam-salam. Wah, bos Mami Hana. Betul-betul? Bijak. Kita ada Mami Hana juga. Wah. Kita ada baby kat sini. Ayana kat sini. Ayana tengah tidur. Ayana. Ayam goreng. Sihat. Masya Allah. Ayam goreng. Ayam goreng. Dah basuh tangan. Kita macam-macam ni. Ayam goreng, ayam goreng. Tidur dulu. Makin lama makin lena Betul. Kuat suara. Tak apa, kita cakap kot tak apa. Sekejap lagi dia nangis lah ni. Bangun, Mami Hana datang. Jom kita belajar sama-sama gembira. Nampak. Untuk baby. Oh, terima kasih. Terima kasih. Ya, Ayana dapat hadiah lah dari Uyo Tommy ya. Oi, ala Tommy lah Ayana. Allah. Tak sebab Aziza. Terima kasih. Terima kasih juga. Sama. Jom. Ni first time tau. Ramai datang rumah Akil. Terima kasih. Sama. Boleh kita makan? Boleh. Kita ada lauk orang kahwin. Sedap. Lepas tu special untuk Mami Hana. Kita ada something. Kejap. Kita ada something. Kita ada durian. Kita tunggu Mami Hana sampai baru kita keluarkan. Ada durian pula. Tapi dah penuh sangat meja kita orang nak sambung nak balik dah. Okey. 1, 2, 3. Nyanyi dulu. Okay. Happy birthday. Happy birthday. Ayana Tuma. Ayana 2 bulan. Ayana kat atas dulu. Ayana, terima kasih banyak-banyak Akil. Terima kasih juga tim Mami Hana datang rumah Akil. First time ramai datang rumah Akil. Penuh, first time penuh. Masya Allah. Kenyang kami semua. Terima Alhamdulillah. kasih jamu Sedap, kami. Sedap. Alhamdulillah. Nanti boleh datang lagi ya. Alhamdulillah. Raya. Boleh insya-Allah. Siapa ni Abang Akil dalam ni? Jom. Abang Akil ada slime juga. Slime cicak. Kau nampak Abang Akil lagi. Bagi banyak senjata. Kita datang rumah Akil semua happy. Tak nak balik. Dekat dalam ni tadi Akil bagi dia buku nota. Semua pinjam-pinjam. Daripada Akil tak guna. Okay, motor endkan video ni. So korang jangan lupa like, subscribe, on notification. Ting. Terima kasih untuk video kali ni. Jangan lupa tengok next video. Bye bye.